Awal-awal dia lembut. Lepas tu dia minta maaf. Dia janji nak jadi lebih baik. Dia bagi perhatian yang kau tunggu selama ni. Tapi semua tu sementara je. Itulah fasa honeymoon yang dia buat kau rasa takut bila dia pergi. Bila dia nampak kau lembut balik, kau mula percaya balik. Kau mula sayang balik. Dia pun ulang balik perangai lama sebab dia tak pernah niat nak berubah pun sebenarnya. Dia cuma nak buat kau turun guard ataupun penghalang protection. Bila dia dah mula kontrol, kau diam. Kau terima, kau fikir, dia cuba beri aku peluang lah. Sedangkan tu semua tak lain bukan manipulasi emosi. Orang yang berubah tak perlu ulang pattern yang sama. Orang yang berubah tak perlu drama untuk tunjukkan dia bukti. Orang yang berubah tak buat kau hilang diri setiap bulan. Kalau dia konsisten buat baik, bila dia nak kau, dan konsisten buat jahat bila dia dah dapat kau. So, apa maksud dia? Itu bukan perubahan, itulah strategi. Follow aku kalau korang nak belajar detect manipulasi halus dan protect energi korang.